100 pip kan. Wah, $2,000. Maaf cakap, main gila. Kan aku tak nak menang kan. Dah cukup dah. Cincai dalam RM15,000 ke. Good morning everyone. Hari ni aku berada di Kota Serimas lagi sekali. Tapi missionnya lain. Kali ni Aika ada chat aku. Hello, jom main. Ada selection untuk Wakil Malaysia. Lepas tu tanya main negara mana. Tahulah main negara mana kan. Selection hari ni aku dengan Am. InsyaAllah kita orang dua dapat jadi Wakil Malaysia. Aika nak select seorang je. So mission aku dengan Am to break again another 100. Kal, apa mission aku hari ni? Mission hang, make sure hang break 100. Break 100 tu apa? Bukannya dia lebih 100. Kena dapat below than 100. Aku ada manis untuk kau. Reward dia, tengok video sampai habis. Aku akan announce apa yang aku akan bagi kalau kau break 100. Boleh? Tapi sekarang KD kita tinggalkan kita ni. Jalan kaki boleh. So dengan lafaz bismillah kan, InsyaAllah selection lepas. Info habis, sudah selesai, sudah round 9. Tapi nampak gayanya macam Am lah yang tengah leading sekarang ni. Hari ni macam kurang memuaskan lah. Walaupun cuaca sangat-sangat cantik, Masya Allah, cuaca sangat-sangat cantik, awan penuh. Tapi permainan yang tidak cantik ni, tak apalah, kita bantai lagi. Kita tengok back 9 kita boleh comeback ke tak. Let's go. Bola kuasa. Baik. Sekarang lagi 2 hole untuk menentukan siapa dapat hadiah grand prize daripada Kal. Alright. So ni last 2 hole. Hole number 16. Lihat adakah kacip atau tidak. Bismillah, one good shot satu. Akhirnya mati 2 orang dekat situ. Jadi tengok apa. Terima kasih Malaysia. Selamat malam. Sekarang ni aku nampak saya tak sell. Sekejap, dapat. Biar running dulu, nanti aku akan explain kenapa aku entry. Let's go. There we go. Very good shot. Straight pula. Aku ajar kau ni nak birdie ni. Not my day. Okay, ada naik sikit. Left to right. Come on birdie. Second birdie of the day. Kemah dia. Memang ni. Right, selesai sudah 18 hole selection kita untuk Kal Mac Prize, Grand Prize. Kita tengok sekarang market sekarang menjunam. $100,000 kan. $2,000. Maaf cakap, main gila. Macam mana aku nampak saya tak sell tadi. First of all, kalau kau nampak M5, ada tengah buat downtrend. Lagi satu, M1 sedang buat double top. Jadi, pattern double top M1, aku buat confirmation and aku entry. And kau $4,000. Running profit $3,000. Almost 100% flip. Aku biarkan je. Tadi ada gak floating apa ni? Tambah je floating. Siapa cakap teknik dia zero float kan? Mau cakap tujuh nama Haikal lah. Kalau aku tak nak menang kan? Dah cukup dah. $3,000 convert dalam duit Malaysia berapa banyak? Cincai dalam RM15,000 ke? Boleh lah. Boleh. Happy. Aku kena tunggu update daripada Haikal. Tengok macam mana. Layak ke tak kita pergi ke luar negara jadi wakil Malaysia? Let's go. Okay, sudah saya mandi. Report Report KD. Daripada 2 orang ni, aku akan bawa seorang. Gauss 206. Ush. Dan untuk Am 99.